Ini adalah sambal bilis garing Abang Lobster. Bang, saya tahu follower saya ni kebanyakan di kalangan mak-mak, ayah-ayah. Okey, saya adalah pengusaha restoran. So jadi saya bukan lahir daripada tiba-tiba jual produk makanan. Okey, so saya pengusaha restoran. Saya memastikan kalau pelanggan yang datang ke restoran saya, pelanggan yang beli produk saya nak pastikan dia berkekalan, dia datang lagi, beli lagi dan beli lagi. So macam saya cakap tadi, follower saya ni kebanyakan di kalangan mak-mak, ayah-ayah. Andai kata kalau awak-awak ni yang sedang tengok saya punya video ni, andai kata kalau mungkinlah mak awak pernah cakap nak datang ke restoran Abang Lobster tetapi jauh, apa kata, kalau belum ada rezeki awak belikan dia dulu sambal bilis garing ni. Awak belikan senyap-senyap. Kalau nak beli satu, tekan satu. Kalau ada rezeki lebih, nak belikan mak ayah, nak kumpul-kumpul bagi adik-beradik, tekan je tambah, saya boleh hantar. Belikan senyap-senyap untuk mak ayah. Bila sampai buka produk ni depan mak ayah kita, okay, tengok ni mak, orang belikan mak sambal bilis garing Abang Lobster, ada muka dia lagi. Tengok betapanya terharu mak awak. Okey, apakah kelebihan sambal bilis saya ni? Kelebihan dia, saya menggunakan ikan bilis mata biru. Kemudian dia tak ada bawang yang bersepah-sepah. Dia tak ada cili flake yang berata-rata, tak ada. Okey, dia tak ada. Okey, kemudian ini 200 gram. Ini boleh tahan kalau seminggu, 2 minggu, tak ada masalah lah. Tapi kalau yang kau makan tu, itu hari saya dah dapat feedback 2-3 hari dah habis. Sebab family besar kan. So ada rezeki lebih, beli lebih sedikit. Ini cadangan saya, kalau 3 ni boleh tahan 1 bulan. Okey, yang nampak video saya tolong cek sekejap saya punya dah follow saya ke belum. Kalau belum follow, tekan button follow, bagi like, share video ni biar FYP, dan tolong komen. Tolong komen beg kuning, tolong komen dekat beg kuning saya dapatkan, dan tolong komen salah ke tidak seumur hidup sekali belikan mak ayah kita sambal bilis Abang Lobster sambal bilis. Untuk mak ayah kita, bukan untuk orang lain. Bahagikan mak ayah kita. Kalau salah, komen salah. Kalau tak salah, komen tak salah. Ini Abang Lobster yang punya.